Dalam kerja detailing ni ada 3 jenis mindset. Pertama, owner yang kerja sale, jadi kereta suruh je boleh masuk, jadi masuk. Dua, owner yang main perang harga murah gila, kerja cincai, jadi kereta masuk. Ketiga, jenis owner yang fikir jangka masa panjang, dia fikir kualiti, ilmu, dan juga orang kata dia tahulah value setiap apa yang korang bayar tu. Kalau FFV di wall korang tengok video kerja cacar marba, cincai, tas nono, jangan kecam. Itu mungkin strategi bos dia sendiri. So, kita yang sentiasa positif memikirkan strategi untuk masa depan kita. Macam mana kita nak grow sale, nak grow business, nak grow team, nak kembangkan business. Itu yang paling utamanya. Kami di Allah yang ni pun sendiri mengakui terlalu jauh. Baru 10%. Macam mana? Aku sendirilah nak kena fikir strategi kembang. Itu aku tak nak kisah pun. Lain orang, lain cara dia punya mission dan vision dia. Saya akan pastikan owner Alza ini akan repeat dan dia akan kembangkan daripada mulut ke mulut. Sebab itu yang datang di Allah yang ni jarang kecewa.